Daripada 14 ketua polis negara Malaysia yang ada, hanya seorang sahaja yang berasal dari Pulau Pinang, iaitu Tun Muhammad Saleh Ismail, ketua polis kedua negara. Beliau dilahirkan di Bukit Mentajam dan juga merupakan ketua polis Melayu yang pertama selepas Claude Fenner, iaitu ketua polis pertama negara yang berasal dari UK. Antara sumbangan terbesar Allahyarham Tun Muhammad Saleh ialah dengan penubuhan pasukan kadet polis di sekolah-sekolah menengah kita sampai hari ini. Jadi tujuan kadet polis ni sudah tentu untuk mendisiplinkan para pelajar kita. Kadet polis ini juga telah menarik minat ramai anak muda kita yang menjadikan polis ni sebagai cita-cita mereka. Untuk pengetahuan anda, jasa Tun Muhammad Saleh Ismail turut diabadikan sebagai nama di sebatang jalan yang terletak di Air Hitam, Pulau Pinang. Ada lagi tak usaha yang dibuat oleh Allahyarham terhadap polis kita? Jadi kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa follow Cik sekali ya. Dan satu lagi, Cik dulu kadet polis masa kat sekolah dulu.